Lelah dia ni. Pasar. Hari ni dia main bawa pemain simpanan. Dia bawa orang rumah dia. Dia bawa orang rumah dia, geng. Ni. Allah, dah penuh dah tong dia. Dia telan cantik. Wah, baru dia dekat. Asoh. Assalamualaikum. Selamat petang, geng. Okey, geng. Petang ni aku mancing sepat lagi, geng. Hari ni aku pakai rod GoToRay, geng. GoToRay 5.4, geng. Ni pendek sikit daripada rod yang biasa aku guna tu. Itu 7.4. 7.4 kalau tak silap aku. Mainline aku guna Sawadi Mantap 8LB. Ada yang cakap guna mainline yang kecil lagi, dia kata 6LB ke kecil lagi. Tapi pada aku 8LB ni pun dah okey dah kot. Sebab makin kecil makin dia kerap kusut pada aku kan. Matakal aku gunakan Daichi TH90. Ini nombor 4. Dan ramai yang tanya beli dekat mana pelampung ni. Ini sebenar dia adalah kabel area Astro yang belah dalam tu, geng. Okey, geng. Jadi petang ni, geng, nak try mancing sepat macam mana. Harap-harap mencakup hari ni, geng. Okey, teruskan menonton. Okey, geng, hari ni aku komplot dengan Abang Fadli. Hari ni dia main bawa pemain simpanan. Dia bawa orang rumah dia. Dia bawa orang rumah dia, geng. Ni. Allah, dah penuh dah tong dia. Penuh. La ilaha illallah. Yang ni dua-dua gasak ni. Dua-dua gasak. Patut tadi jumpa seorang brother tu, dia kata parit tu dah habis dah ikan. Laki bini gasak, dia kata. Tak apa, geng. Harap-harap adalah belen-belen untuk aku petang ni, geng. Semoga ada belen. Okey. Petang ni, geng, aku cuba pakai umpan ni dia. Umpan isi ayam. Isi ayam ni dia. Okey, isi ayam. Petang ni. Ni dia, geng. Isi ayam ni. Macam ni ya, geng. Potong sikit je. Agak-agak lepas. Agak-agak masuk mulut dia. Ni dia, geng. Besar macam ni, geng. Yo. Okey, geng. Yang potong tadi masuk sini. Ni dia macam ni. Okey. Try kat situ. Okey, geng. Buh ini, geng, buh ini. Tak minta dah. Dia jengoi pula kepala dia. Okey, bos tu. Up, lesen pertama, up. Lesen pertama. Tu, ada ke tak ada? Aku bangau ni. Chris mana? Motor LC. Oh, LC. Jumpa saya tadi, dia kata selat je. Aku gelak dulu. Aduh, tidak lesen lah. Aduh, sakit. Aduh, kau macam tu. Ni cuba lagi. Tak lekat tu.
Dah angkat dah. Nuh, lelah dia yang naik. Kasar. Penuh lah tong tu. Aku karung tu. Ini kalau buat umpan roti lagi penat ni. Jadi makan sikit-sikit. Bang. Itulah tong tu penuh sangat. Tong tu penuh, janganlah letak tepi parit. Aduh, hai. Salah. Kalau dah penuh tong. Mahal lah ikan ni. Dia punya bendera. Ini ikan lucu ni. 1.5. Okey. Try sini pula. Syek orang pali je. Oh, nah. Makan tu. Dia umpan kita nampak. Saya try sini. Oh, ada timbul tu. Lubang sebelah ni. Woi. Dia tak pandai sedut. Marah ha. Ambil tutai. Oh, dia ambil. Woi, tak lekat tu. Lesen ni yang penting. Lesen hari ni. Dia telan cantik. Okey geng, alhamdulillah strike pertama geng. Weh, jenuh kan nak pujuk petang ni. Janji dia naik dah sekok. Cari lagi geng, cari lagi. Okey, start sini. Semangat dia main tu. Nampak tu. Naik lagi. Dia dah naik lagi. Naik. Alhamdulillah. Nah. Dia marah dah. Yang penting umpan ada lagi. Dia marah dah. Alhamdulillah strike kedua kan. Tu dia tu. Ada lagi tu. Ada lagi. Timbul tu. Lagi lewat petang lagi dia nak timbul ke mak ah. Boleh lagi tengok. Boleh. Dia ambil. Tenggelam. Tak angkat pula dah. Saiz padu. Mantap. Lepas. Nah, saiz dia. Mantap. Abang. Wih, dia dah luar dah. Sini ada ni. Cuba sini tu. Dia timbul tu. Cuba lubang ni. Ada bang, tak mau ambil umpan pula. Ada parti apa bang belakang tu? Punya meriah. Mana? Tu. Empat ekor. Yang keempat, Allah. Tengok weh, tak dan aku nak rakam. Tak dan rekam. Bang, nak aruan ke toman ni bang? Aruan. Coklat. Weh, bercorak-corak bang. Mana? Aruan ni. Nampak ni?
Bercorak-corak dia tu. Haruan. Haruan alhamdulillah. Kalau hidup masuk dalam tank. Ni tak payah pakai sensor lah. Jap. Sabar. Dah tak reti. Kurung lah. Kalau hidup alhamdulillah. Buat sini lah. Tekan ni lu. Ni, sini. Oh gitu. Kita tak pandai bab-bab ni. Tak reti. Nanti biasa lah, automatik. Mana dia ambil? Siapa tak lekat je. Tepi pelampung dia timbul. Kau lambat. Lambat. Baru dia dekai. 3-4 kali. Oh. Kasar. Okey geng. Alhamdulillah geng. Hari ni ada dalam 5 ekor rasa. Petang ni. Tak lama geng. Mancing dalam 1 jam je. Biasalah hari bekerja ni aku boleh mancing dalam 1 jam je. Lepas tu 6.30 kena balik lah ambil anak sekolah kan. Jadi alhamdulillah hari ni rezeki 5 ekor geng. 5 ekor. Ikan dia banyak geng. Tapi bila dah dekat pukul 6.30 ni, dia dah tak nak ambil umpan dah. Payah nak ambil umpan dah. Jadi lah geng, aku stop dulu lah geng. Sesi untuk petang ni geng. Kita biasa, hari biasa kita santai-santai lah geng. Hasil kumpul sikit-sikit. Okey geng, yang mana baru singgah channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Sekali lagi Jod. Tu. Okey. Yep. Cak. Buyur dia.